Kalau konflik tu berlaku antara kita orang, biar kita orang saja yang settlekan. Korang tak payah nak busybody. Hai, anda bersama dengan saya lagi, Hisrozi. Like Hisrozi, Tissue Histi. Jadi untuk video kali ini kita berada pada bab yang ke-9 tingkatan 5, Dasar Luar Malaysia. Dan fokus video kita pada hari ini kita nak belajar pertubuhan ASEAN ataupun pertubuhan negara-negara Asia Tenggara. Okey, kita nak tengok apakah peranan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN. Siapa yang belum check out lagi, saya dah ada satu video berkaitan dengan pertubuhan Commonwealth, iaitu pertubuhan yang menggabungkan negara-negara bekas tanah jajahan British. Jadi korang boleh check out. Okay? Jadi untuk video kali ini kita akan tengok apa pula peranan Malaysia dalam dalam pertubuhan negara-negara ASEAN. Okay, jom, let's go. Jadi pertubuhan negara-negara ASEAN, atau we call it as ASEAN, pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, alright, adalah gabungan antara negara-negara yang berjiran dengan Malaysia. Dan sebelum adanya ASEAN, kita dah ada pertubuhan-pertubuhan Asia Tenggara yang lain. Okey, namun pertubuhan tu kita anggap sebagai tidak berjaya. Contohnya, kita ada satu pertubuhan yang kita panggil sebagai pertubuhan asal yang ditubuhkan pada tahun 1961 antara Malaysia, Filipina dengan Thailand. Tapi pertubuhan ini kita anggap sebagai tidak berjaya. Okey, kenapa tidak berjaya? Mungkin tidak ada sebarang orang kata follow up daripada persatuan ini. Lepas tu, pada tahun 1963, kita wujudkan satu lagi pertubuhan yang dipanggil sebagai Maflindo. Yang mana Maflindo ini ditubuhkan disebabkan berlakunya konflik pada tahun 63 ni yang ada kaitan dengan pembentukan Malaysia. Yang mana dalam isu ini, alright, dua-dua negara iaitu Filipina dan Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Bila kita nak gabungkan Sabah Sarawak dalam pembentukan Malaysia, jadi kedua-dua negara ini menentang pembentukan Malaysia. Jadi untuk menyelesaikan isu pembentukan Malaysia, sebab itulah kenapa kita tubuhkan Maflindo. Tapi pertubuhan ini pun kita anggap sebagai pertubuhan yang gagal. Ini gagal, ini pun gagal. Alright? Dan akhirnya pertubuhan itu berkembang. Akhirnya kita wujudkan satu pertubuhan yang lebih baru. Yang ketiga, pertubuhan inilah yang saya panggil sebagai pertubuhan yang berjaya, iaitu kita ada ASEAN pada tahun 1967. Okey, jadi ASEAN ini tujuan dia adalah untuk meningkatkan semangat setia kawan antara negara-negara yang join ASEAN. Dan antara 5 negara pengasas yang memulakan ASEAN ni, kita ada Malaysia, of course, Indonesia, Singapura, Filipina dan juga Thailand. Okey, itulah negara-negara pengasas untuk ASEAN. Dan apa lagi benda yang kita kena tahu? Yang seterusnya kita kena tengok juga tentang apakah anggota-anggota baru yang menyertai ASEAN selepas tahun 1967. Anggota-anggota barunya kita ada Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan juga Vietnam. Jadi kamu kena ingat, ada 5 negara pengasas, ada 5 negara baru yang wujud, yang join selepas penubuhannya pada tahun 1967. Okey, dan ini adalah latar belakang pertubuhan ASEAN. Dan dalam latar belakang juga, apa lagi yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu tentang logo ASEAN. Alright, dia ada dalam logo ASEAN. Siapa tak pernah tengok, kamu tengok logo dia dekat sini. Ada tak logo dia dekat sini? Ada. So ini adalah logo ASEAN. Jadi logo ASEAN tu kalau kamu tengok kat sini, ini melambangkan, orang kata batang padi. Ini batang padi. Alright, yang melambangkan impian ASEAN. Dan batang padi ini diikat. Kamu perasan, diikat. Okey, diikat di tengah-tengahnya. Kenapa diikat? Sebab batang padi ini dia melambangkan negara ASEAN yang diikat dengan semangat persahabatan dan perpaduan. Okey, itu adalah maksud logo ASEAN. Dan moto ASEAN, slogan yang ASEAN pakai dalam nak menjaga hubungan antara negara-negara dalam pertubuhan ini adalah digunakan slogan keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian dan juga kemakmuran. Jadi kalau soalan tanya tentang jelaskan latar belakang ASEAN, so this is the answer. Kamu boleh cakap tentang dia punya tujuan, kamu boleh cakap tentang pertubuhan sebelum adanya ASEAN, kamu boleh cakap tentang apa maksud logo-logo dan apakah maksud logo ASEAN dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey.
next kita akan pergi kepada apakah peranan ASEAN. Apakah peranan Malaysia dalam ASEAN? Maafkan saya. Apa peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN? Jom kita tengok. So, peranan ASEAN yang pertama atau peranan Malaysia dalam ASEAN yang pertama, kita ada konsep zon aman, bebas dan berkecuali atau kita panggil sebagai ZOCFAN. ZOCFAN ni adalah satu orang kata deklarasi, satu orang kata perjanjian lah kita panggil kan, yang mana semua negara-negara di ASEAN ini bersetuju bahawa negara-negara di ASEAN ini tidak akan terlibat dengan sebarang konflik dan juga peperangan yang berlaku di barat. Maksudnya apa-apa peperangan yang berlaku di dunia ni, negara-negara ASEAN tidak akan terlibat. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu bahawa negara ASEAN ni adalah negara yang bebas, yang berkecuali, yang aman. Kita tidak akan campur langsung sebarang konflik dan juga pergaduhan antara negara-negara luar. Dan peranan Malaysia kita dapat tengok dekat sini, kamu boleh tengok, antaranya adalah kita menjalinkan hubungan dengan China. Apa kaitannya kita jalinkan hubungan dengan China dengan ZOCFAN? Dia punya kaitannya adalah sebelum ini ketika awal kemerdekaan, dasar luar kita lebih kepada pro-barat. Kita menyokong negara-negara barat. Sebab dekat dunia ni kamu tahu dia ada dua geng. Dua blok kita panggil. Blok negara barat dengan blok negara timur. Okey? Blok negara barat dengan blok negara timur. Negara barat ni adalah seperti siapa? Amerika, UK, Perancis dan sebagainya. Manakala blok negara timur pula adalah seperti siapa? Rusia, China, Korea Utara dan sebagainya. Itu adalah blok negara timur dekat sini. Jadi dahulu zaman awal dahulu awal merdeka, kita adalah blok negara barat. Sebab apa? Sebab kita dulu bekas tanah jajahan British. Jadi kita tak kawan dengan blok negara timur. Kenapa? Salah satu persamaan blok negara timur ni adalah mereka adalah negara-negara yang pernah orang kata dikuasai oleh komunis. Dan kita tahu negara kita pada awal pembentukan Malaysia ataupun awal kemerdekaan kita ada problem dengan komunis. Sebab itulah kenapa pada awalnya kita tak kawan dengan Rusia, Korea Utara dan juga China. Kita tak kawan dengan mereka. Namun begitu, dasar ini berubah. Dasar ni berubah. Kenapa saya kata berubah? Sebab pada tahun 1970-an kita mula jalinkan hubungan dengan China. Maksudnya dasar luar kita bukan selamanya pro-barat. Pada tahun 1970-an, pada zaman pemerintahan Tun Abdul Razak, kita ubah dasar luar kita daripada pro-barat kepada berkecuali. Maksudnya kita mula jalinkan hubungan dengan China. Bila kita jalin hubungan dengan China, itu menunjukkan bahawa kita dah mula menunjukkan kita dasar berkecuali. Kita tidak lagi pro-barat. Kini kita berdasar berkecuali, bukti pelaksanaan yang membuktikan bahawa kita melaksanakan ZOCFAN. Dan kalau berlaku sebarang perubahan dalam dasar luar kita akan jadikan ASEAN ini sebagai platform utama. Maksudnya kalau kita nak ubah kita punya dasar luar dengan siapa kita nak berkawan, kita akan jadikan ASEAN ini sebagai platform utama. Maksudnya kita akan tengok, kalau ASEAN ubah dia punya dasar luar, kita pun akan ubah dasar luar kita. Okay, so itu adalah yang pertama. Zon aman, bebas dan berkecuali. Alright, so seterusnya kita akan tengok kepada apa lagi tugas-tugas ASEAN ataupun peranan Malaysia dalam ASEAN adalah kita juga turut menjalankan kerjasama ekonomi. Kita buat macam-macam projek industri dengan negara-negara ASEAN yang kita panggil sebagai projek AIP. Antara projeknya kita ada projek baja Yuria dengan Indonesia, kita ada projek serbuk soda dengan Thailand dan sebagainya. Dan yang kedua, kita juga nak menggalakkan perdagangan dan integrasi ekonomi antara negara ASEAN. Jadi kita wujudkan mata wang ASEAN. Integrasi ekonomi ni maksudnya kita nak gabungkan atau kita nak mergekan ekonomi negara ASEAN ni supaya kita nak memperbanyakkan perdagangan antara negara ASEAN. Jadi kita telah wujudkan mata wang ASEAN yang mana segala urusan-urusan perdagangan antara negara ASEAN kita akan menggunakan satu currency saja, satu mata wang sahaja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga wujudkan skim keutamaan perdagangan atau SKP. Yang mana kalau kita jalinkan hubungan perdagangan dengan mana-mana negara ASEAN, antara Indonesia ke, Thailand ke, Brunei ke, kita akan dapat potongan cukai dalam terhadap produk-produk tersebut. Dan tujuan dia adalah untuk kita tingkatkan perdagangan antara negara-negara ASEAN ni. Dan itu adalah yang kedua. Dapat? Yang ketiga pula, kerjasama Malaysia kita dapat tengok dari segi apa? Kerjasama sosial dekat sini. Okey, dari segi kerjasama sosial kita bahagikan kepada 3 benda. Yang pertama adalah pendidikan.
Alright, apa kerjasama dari segi pendidikan yang pernah kita buat dengan negara-negara ASEAN? Kita wujudkan pertubuhan SIMIO. SIMIO tu pertubuhan apa sir? Pertubuhan SIMIO ni saya panggil dia sebagai Kelab Menteri Pendidikan. Kalau korang nak tahu sebenarnya, Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN ni, mereka ada satu kelab tau, satu persatuan yang mereka tubuhkan. Maksudnya, Menteri Pendidikan Malaysia, Menteri Pendidikan Indonesia, Menteri Pendidikan Thailand, Menteri Pendidikan Vietnam, mereka ada kelab mereka sendiri yang kita panggil sebagai SIMIO. Jadi apa-apa perkembangan pendidikan yang nak dibuat dalam negara ASEAN akan dibincangkan dalam SIMIO antara menteri-menteri pendidikan ni. Kita nak buat kerjasama pendidikan. Antara projek-projek yang kita buat adalah kita ada Pusat Serantau Pendidikan REXM untuk meningkatkan pendidikan sains dengan matematik, dan juga kita juga banyak melakukan program pertukaran pelajar ataupun kita panggil sebagai exchange student. Yang mana kat sekolah mungkin tak banyak, tapi kalau kita pergi kat peringkat universiti banyak program-program pertukaran pelajar. Yang mana daripada kita, pelajar daripada Malaysia belajar kat Thailand, belajar kat Indonesia, belajar kat Vietnam, dan ada juga pelajar-pelajar daripada negara mereka belajar kat negara kita. Pelajar Indonesia datang ke negara kita untuk belajar. Tak lama pun, dalam masa sebulan, 2 bulan ataupun ikutlah tempoh program tersebut. Itulah kerjasama dari segi pendidikan. Yang kedua adalah kerjasama dari segi kebudayaan ataupun budaya. Yang mana kita wujudkan dua benda dalam orang kata kerjasama budaya ni, iaitu kita wujudkan kerjasama dari segi festival kebudayaan, dan kita wujudkan juga tabung kebudayaan ASEAN untuk menampung sebarang orang kata projek-projek ataupun program-program kebudayaan yang melibatkan negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, yang paling best kat sini adalah kita selalu dengar tentang sukan yang melibatkan negara ASEAN yang kita panggil sebagai Sukan C. Sukan C ni adalah sukan yang ketiga terbesar yang disertai oleh Malaysia. Jadi Sukan C ni adalah sukan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Sukan yang ketiga ke yang keempat? Sukan yang keempat. Sebab sukan yang pertama yang kita join adalah sukan Olimpik, yang kedua adalah sukan Commonwealth, yang ketiga sukan Asia, dan ini adalah sukan C. Sukan C adalah sukan yang keempat terbesar yang kita join, yang mana semua negara-negara di Asia Tenggara ni mereka ada sukan mereka sendiri yang mereka buat, yang kita buat selama 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali, jadi semua atlet-atlet daripada semua negara-negara ASEAN ni mereka akan compete dalam macam-macam sukan. Dan itulah kerjasama dari segi sosial. Kerjasama yang terakhir pula adalah kita ada kerjasama dari segi penyelesaian konflik serantau. Alright. Contoh konflik serantau yang pernah kita selesaikan adalah konflik yang melibatkan apa? Melibatkan negara Vietnam dan juga Kemboja dekat sini pada tahun 1970-an 80-an macam tu. Alright, yang kita panggil juga sebagai konflik Indo-China. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah berlakunya ancaman komunis di dua negara ni. Yang mana dua negara ini diorang mengalami orang kata penguasaan daripada parti komunis. Jadi bila komunis itu menguasai negara tersebut, jadi rakyat-rakyat di negara ini ada yang tak nak duduk di bawah penjajahan komunis, tak nak duduk di bawah negara komunis. Jadi mereka telah melarikan diri. Mereka jadi pendatang asing ke negara-negara ASEAN yang lain. Mereka datang ke Malaysia, mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke Thailand dan sebagainya. Jadi itu membawa masalah kepada negara kita. Okay. Jadi bila berlaku konflik macam ni, benda first yang kita buat untuk kita selesaikan isu ni adalah kita first kali sebelum kita selesaikan, kita bagi satu statement yang kita menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu ini. Kenapa? Sebab satu benda kamu kena tahu, negara-negara besar macam Amerika, macam Rusia, China, mereka ni suka sibuk hal negara lain. Mereka suka busybody negara hal isu-isu negara lain. Sebab apa? Konon ni diorang nak membantu, nak menyelamatkan negara ni. Tapi mereka tak sedar bahawa kalau mereka campur tangan, dia akan membawa lebih banyak masalah. Jadi benda yang pertama yang kita buat, kita bagi statement, okey, negara-negara luar, Amerika, Rusia, China, korang jangan sibuk hal-hal ASEAN. Kalau konflik tu berlaku antara kita orang, biar kita orang saja yang settlekan. Korang tak payah nak busybody. Benda itu yang first kita bagi. Alright, kita tak nak isu ni bertambah lebih besar. Sebab apa? Sebab ingat, kembali kepada konsep Zofan yang kita belajar tadi, kita adalah negara berkecuali. Jadi kalau Amerika join dalam menyelesaikan isu ni, dia akan menunjukkan bahawa kalau kita terima bantuan daripada Amerika, dia akan menunjukkan bahawa kita pro-barat.
Kalau kita terima bantuan daripada Rusia, maksudnya kita adalah pro Timor. Kita tak nak. Sebab kita nak negara ASEAN ni adalah negara yang berkecuali. Jadi kat situlah kenapa kalau berlaku isu di antara negara ASEAN, kita nak isu itu diselesaikan antara negara ASEAN saja. Negara besar tak perlu nak busybody untuk sibuk. Okey? Dan apa cara kita buat adalah kita telah menghantar ataupun kita telah join misi pengaman, pasukan pengaman yang dihantar oleh PBB, yang kita bagi sebagai misi AMTEC. Alright, yang dihantar ke Kemboja pada tahun 1993. Itu salah satunya. Okey, dan antara solusi yang kita cadangkan kepada Kemboja untuk selesaikan isu ni adalah kita telah mencadangkan supaya Kemboja melaksanakan apa? Melaksanakan pilihan raya supaya dapat menyelesaikan isu ini, supaya rakyat-rakyat mereka boleh kembali semula ke negara mereka semula. Dan itu adalah bagaimana peranan Malaysia dalam ASEAN, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, konflik serantau dan juga ZOP Fund. Okey, jadi itu saja bagaimanakah latar belakang dan peranan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN. Okey, alright, siapa nak dapatkan e-book shortcut pandai sejarah, korang mendapatkan di description group, di description video ni. E-book itu disediakan dengan lebih kurang 100 video penerangan setiap soalan-soalan yang ada dalam e-book tersebut. Siapa dapatkan, mungkin dia tak faham nak buat soalan ni, tak faham nak buat soalan tu, korang mendapatkan buku tersebut. Okey, sekarang kita ada 50% discount. Alright, korang dapatkan di description WhatsApp ataupun korang boleh pergi je dekat laman web www.pakarspm.com. Alright, dan siapa yang belum subscribe channel saya boleh subscribe, dan siapa yang belum follow social media saya lagi, social media saya lain seperti TikTok dan juga Instagram, korang boleh follow menggunakan username yang sama, Hisrozi. Dan juga kalau korang ada video-video atau topik-topik lain yang korang nak belajar bersama dengan saya lagi, korang boleh turunkan di ruangan komen. Alright, so itu sahaja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi, saya Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kita jumpa lagi nanti.